US mungkin boleh buat something dengan hempuk 200% tarif dekat China. Tapi US lupa yang sebelum mereka start merasa duit Yahudi Rothschild, US duk mengemis duit seorang apek China yang muka macam Lee Chong Wei tapi lagi kaya daripada Rothschild dengan menega teh je. Waktu kurun ke-19, teh ni komoditi level-level macam minyak zaman sekarang. Kalau kena perang untuk nak dapat daun teh, orang sanggup perang. Tambah pula antara yang memburu daun teh ni syarikat Inggeris Teragung yang pernah jajah kita demi emas dan timah tanah Melayu, syarikat Hindia Timur Inggeris. Mereka beraya nakkan teh Cina ni sebab orang Eropah waktu tu duk ketagih kefin ayak teh. British main tanah Melayu boleh lah mereka buat rempah ikut suka pijak kepala orang kampung. Tapi dengan Cina yang bapak besar, mereka tak boleh buat ikut suka kepala mereka. Sebab British waktu tu ada masalah yang sama macam US hadapi sekarang. Import barang dari China banyak sangat compare dengan apa yang mereka eksport pi ke dalam China. So mereka decide nak hantar seorang wakil raja nak nego dengan Maharaja Cina. Delegate British waktu tu McCartney dah prepare 600 kotak hadiah dengan nak flat senjata kapal perang mereka paling canggih, siap dengan satu planetarium semata-mata nak impress Maharaja dan pedagang-pedagang Cina. Dengan harapan Cina maulah import banyak sikit barang British. Tapi sampai depan pintu istana kota larangan, Maharaja Cina buat gampang sidai mereka seminggu lebih. Maklum kat wakil kedutaan pun tak. Tahu-tahu dia pilih lepak kat istana musim panas dah. Sebelum dia panggil menghadap kat tengah tanah gersang mana orang pun tak tahu. Tu pun sebab British Chong kata mai semata nak hantar hadiah birthday kat Maharaja, bukan nak cakap pasal trade agreement. So dia pun ingat Maharaja akan lembek tengkok lah lepas dia pun melutut depan Maharaja. Tahu-tahu dia halau balik walaupun British try sogok dia dengan emas. Surat rasmi dari Raja British waktu tu, King George III, siap duduk dalam kotak emas bertatah belian. Maharaja Cina reling pun tak, jauh sekali baca. Cina hina British macam tu saja. Sebab Maharaja Cina ada satu doktrin yang dia raja lantikan syurga cawangan bumi. Dialah raja seluruh dunia. Buat apa nak dengar cakap raja dari negara yang duk melutut kat dia untuk teh? Lain level. Tapi instead of emas, China waktu tu sebenarnya tengah ketandusan dan kempunan silver. Sebab silver dah jadi currency paling dominan dalam China. Maka British tak ada lubang lain selain kena korek kat silver untuk terus ada urusan trade dengan China. Sebab British bukan nak teh China saja, tapi British nak satu lagi benda yang manufacturing China je yang ada kepakaran untuk buat benda tu waktu tu, iaitu handcrafting dan skill kopi ori orang China. Ya, dari 300 tahun dulu pun memang China dah champion manufacturing barang kopi ori. Cuma dulu mereka kopi design porcelain, kain sutra dan barang-barang silverware macam teko lah. Tapi British Empire punya besar ni pun China letak syarat macam-macam kalau mereka nak ambil teh China. Salah satunya orang putih diharamkan belajar bahasa China, tak digalakkan bersembang dengan orang tempatan, even bawa isteri mai duduk di China pun tak boleh. Dua syarat ni mungkin masalah kecil je, tapi masalah besarnya duduk di syarat yang ketiga. Mereka hanya boleh ambil barang melalui 13 dragon